Sahabat-sahabat sekalian, berlaku adil lah dalam benda yang seumpama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kita dengar apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat ni dalam ceramahnya kan, memang nampak kasar. Dia memberitahu Saidina Abu Bakar ni begitu dahsyat sekali, ada ceti lah dan sebagainya. Namun kisah ini pun saya pernah baca juga dalam hadis-hadis yang kitab-kitab yang menceritakan tentang dahsyatnya Saidina Abu Bakar ni. Namun mesejnya saya faham, yang mana dia nak memberitahu walaupun buruk sekalipun Saidina Abu Bakar itu perangainya sebelum masuk Islam, tapi bila dia sudah memeluk agama Islam, dia taat pada perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya Allah mengangkat darjatnya begitu tinggi sekali menjadi sahabat Nabi yang dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW dan diredai oleh Allah SWT, akan masuk ke syurga kerana dia patuh perintah Allah dan Nabi itu bila sudah memeluk agama Islam. Itu yang kita nak kena faham. Walaupun buruk perangai seseorang tu, tapi bila dia benar-benar patuh perintah Allah setelah dia memeluk agama Islam, Allah akan angkat setinggi-tinggi darjatnya. Yang kita takut sekarang ni, bila kita ni dah duduk dalam agama Islam, kita menjadi pemerintah pula dah, tetapi kita tidak mematuhi apa yang diwajibkan Allah SWT. Yang itu yang bahayanya. Jadi di sini dia nak memberitahu sebenarnya, walaupun buruk sekali perangai orang tu, termasuklah Saidina Abu Bakar dulu, tapi dia patuh, darjatnya diangkat sebagai sahabat Nabi dan diredai Allah SWT. Berbanding kita ni yang telah duduk dalam agama Islam, kononnya kita mengaku Islam, tapi kita memerintah tidak mengikut hukum Allah, yang itulah akan mendapat laknat daripada Allah SWT. Okey, Assalamualaikum.